Kepada Khairul Amin, saya buat aiskrim goreng tapi saya tak rekod. Kalau macam ni tak ada bunyi. Ya ada bunyi siut. Tapi dia fluffy sikit. Dah boleh goreng ke? Saya dah lapar. Saya goreng lah. Saya picit-picit tepi ni tau Khairul Amin. Saya tak ikut awak punya resepi betul-betul. Tapi saya cuba lah. Saya ikut saya lah. Saya nak apa? Saya reti zapin. Ting 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 ting. Bukan zapin momok. Ting 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 ting. Hello guys. Ada Khairul Amin 2.0 pula. Dia suruh panaskan minyak dulu baru keluarkan. Tak lu dalam ni. Ambil kuali. On kan. Minta bob, tuangkan minyak. Suami tengah basuh pinggan Khairul Amin. Approve tak? Suami siang ikan Khairul Amin. Approve tak? Tunggu minyak panas. Saya try goreng satu dulu. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1017, 1018, 1019. Kamu lah kata semua masuk tadi, dia dah ke? 1040. 1040 dah Khairul Amin macam ni. Kalau ikut bentuk approve lah. Sedap rasa jagung dan keladi. Ini cubaan yang kedua. Bismillah. Saya buat jadi bang. Sedap. Khairul Amin, dia buat jadi. Gila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pusing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pusing. Ya.